A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Pertama sekali mari kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Kita menyambung perbincangan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masuk pada muka surat yang ke-31, pada perenggai yang kedua. Qala mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu, bahawa engkau berfikir pada janji seksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpatnya. Jadi dikata, maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau, dan banyak umpat engkau, kemudian tilik olehmu akan kecelaan engkau, maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang yang lain. Dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahui olehmu bahawasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak daripada mudarat dosa besar yang lain, orang yang lain. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, maka ketahui olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah ia sebesar-besar segala kecelaan.
Kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan, kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala kerana ganti bagi mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Baik, pada perbicaraan yang lepas kita membicarakan berkenaan dengan mengumpat, iaitu yang disebut dengan al-ghibah. Kalau kita lihat apa yang dimaksudkan dengan al-ghibah. Satu ketika Nabi SAW pernah bertanyakan kepada para sahabat. Nabi tanya, atadruna mal ghibah, kamu tahu ke tidak apakah yang dimaksudkan dengan ghibah, dengan mengumpat ni? Lalu sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Dan Nabi pun jawab, Nabi kata, zakaruka akhaka bima yukrahu, kamu menyebut berkenaan dengan saudara kamu dengan apa yang dia benci. Maknanya kita cakap berkenaan dengan seseorang tu perkara yang dia tak suka. Kalau dia dengar dia tak suka, maka itu dikira sebagai mengumpat. Jadi sama ada di depan ataupun di belakang, itu tak kisahlah. Sama ada kalau kita kata di depan dia, maknanya kita sebut benda yang dia tak suka, itu dikira juga sebagai mengumpat. Kalau di depan pun dikira sebagai mengumpat, di belakang lebih-lebih lagi. Itu yang dimaksudkan dengan mengumpat. Dan perbicaraan yang lepas kita bincang berkenaan dengan ada 6 keadaan yang dibenarkan untuk mengumpat. Pada muka surat yang ke-30. Yang pertama, orang yang mengadu kepada raja berkenaan dengan si anu tu zalim. Contohnya kita buat report, kan, kita buat report orang tu dia mencuri. Kalau kita sebut, maka dia akan marah pada kita. Tapi disebabkan dia maknanya perkara yang kita sebut tu ialah memberikan kebaikan kepada orang ramai, maka dia diberikan mana keizinan untuk mengumpat. Yang kedua, orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat, jadi harus baginya maknanya juga dia harus untuk mengumpat pada waktu tersebut. Contohnya si anu tu mengerjakan maksiat, tolong olehmu akan daku, maknanya olehmu akan daku pada menghilangkan dia. Orang tu dia buat maksiat, maknanya bila orang tu dia buat maksiat ni, sebagai contoh kita mencegah berlakunya khalwat dan sebagainya lah. Ini iman isu khalwat, kan. Bagai contoh, kalau tepi rumah kita tu ada sepasang laki-laki dan perempuan yang kita kenal bahawa dia ni bukan sepasang suami isteri, maka pada waktu tu wajib untuk kita tegah lah, cegah. Bukan cegah pergi pukul, cegah untuk maknanya janganlah duduk berdua-duaan. Jadi kalau kita tak mampu nak cegah tuan-tuan, kan, contohnya kita ni tubuh kecil, kan, yang orang buat maksiat tu tubuh besar tuan-tuan. Jadi kita minta tolong orang yang lebih berautoriti. Ini yang disebut sebagai meminta tolong untuk menghilangkan maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah orang yang meminta fatwa. Jadi apabila nak meminta fatwa, maka dia sebut tentang keadaan, maka situasi pada waktu itu, maka diharuskan untuk mengumpat. Jadi orang yang memberikan fatwa ni ialah qadi ataupun mufti. Dia punya bukan semua orang. Bukan pula bila mana kita berbincang, kan, tiba-tiba kita kata ni kamu duk mengumpat pada orang. Tak, saya tukang mengumpat, saya duk minta fatwa daripada dia. Itu tak betul lah. Sebab orang yang minta fatwa ni, orang yang boleh bagi fatwa ialah mufti saja. Dia beza fatwa dengan mujtahid ni, dia berbeza. Mufti dia memberikan fatwa. Fatwa ni dia ambil daripada pandangan-pandangan, kemudian dia pun bagi tahu. Itu fatwa lah. Maknanya ialah dia ambil daripada pandangan, bukan
Dia buat, bukan dia melakukan ijtihad. Kalau ijtihad ni dia buat satu ijtihad yang baru. Bila ada permasalahan yang baru, kemudian dia menggunakan ayat Quran dan sebagainya, kemudian dia pun mengeluarkan hukum. Itu fatwa dengan ijtihad. Sekarang ni ramai yang fatwa lah. Fatwa ni ialah ambil beberapa pandangan-pandangan, kemudian dia pun memberikan pandangan yang lebih baik pada waktu tu. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah maknanya perkara yang nak mengelakkan, menakutkan orang yang Islam daripada kejahatan dia. Jadi kita sebut kejahatan tu menyebabkan orang tu selamat daripada kejahatan tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, kalaulah orang tu masyhur dengan panggilan tu, berarti mana kita sebut orang tu nama apa? Nama Ali. Ali mana? Ali botok. Tu. Padahal dia tak suka, kan, mana orang panggil dia botok, kan. Mana tetapi kalau tidak dipanggil dengan mana Ali botok, menyebabkan orang tak kenal, maka dibolehkan pada waktu tersebut. Dekat kampung saya dulu dia ada nama Muhammad, kan. Mak dipanggil. Mak ni ramailah. Mamak pun mak juga, Muhammad pun mak juga, kan. Tapi orang kenal dia mak mana? Mak ngantuk. Mak ngantuk. Dia bukan suka tidur, tapi memang mata dia macam tu. Kan ada kita tengok mata orang yang memang tak boleh buka penuh. Mak mana? Mak mengantuk. Jadi orang kenal dia dengan, tapi dia tak suka orang panggil dia mengantuk. Tapi kalau tak sebut, orang tak kenal mak mana, kan. Yang pakai motor wai suku, kan. Ramai pakai motor wai suku. Alah sekali mak mana? Mak mengantuk. Oh, semua kenal. Oh, satu kampung tu kenal. Itu contohnya. Yang kelima, yang keenam ialah bahawa ada yang menzahir akan kejahatan, maka harus disebutkan kejahatan yang dizahirkannya itu. Maknanya kalau orang tu dia zahirkan kejahatan dia, maka pada waktu tu boleh disebut kejahatan yang dia zahir itu tadilah. Itu kejahatan yang kita buat ni tuan-tuan, dia wajib sembunyi. Kalau kita buat maksiat, maka kita tidak boleh cerita pada orang lain. Sehingga ada ulama sebut, kalaulah orang tanya pada kita, kamu pernah bukan tidak berbuat benda sedemikian, kan, kadang-kadang kita wajib berbohong supaya kita ni menyembunyikan keaiban kita. Sebab tu tak boleh menceritakan keaiban manusia ataupun keaiban kita kepada orang lain. Kalaulah menceritakan keaiban kita sampai tahap boleh berbohong, apatah lagi menceritakan keaiban orang lain, lagi tak boleh. Sebab tu syarat taubat ni bukan bermaknanya tidak ada dalam syarat taubat untuk kita menceritakan keaiban kita pada orang lain. Tak perlu. Sebab tu kalau kita tahu keaiban seseorang, tuan-tuan tutup. Selagi mana dia tidak membabitkan maknanya kepentingan orang lain, maka tutup pada waktu tersebut. Bagai contoh ialah orang tu minum arak, kita tahu. Bila mana kita tahu, maka kita tak boleh nak pergi jaja kesalahan yang dia buat tersebut. Begitu juga kalaulah kita yang buat benda tu. Zaman dulu kita pernah buat jahat, minum arak ke, zina ke dan sebagainya. Waktu tu tuan-tuan, bila kita dah insaf, kita dah berhenti, wajib pada kita untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut, keaiban tu tadi, kepada orang lain. Sebab apa? Sebab manusia ni bila dia tahu kita melakukan kejahatan, dia tidak akan melihat ataupun memandang kita dengan pandangan yang baik. Lebih-lebih lagi kalau dosa berzina, lagilah orang akan pandai jijik, tuan-tuan. Kalau seseorang tu sebagai contoh, kan, dia ni mana dulu sebagai contoh dia minum arak, kemudian dia sebut, dia kata dulu saya minum arak, sekarang saya dah bertaubat. Waktu tu orang pandai hina ke tidak pada dia? Pandai hina juga sikit lah. Kata baguslah. Tapi kalau dia sebut, dia kata dulu saya pernah berzina dulu, jadi sekarang saya telah bertaubat.
Waktu tu tuan-tuan, orang tetap juga memandang jijik pada dia. Lebih-lebih lagi kalau perempuan yang melakukan perkara tersebut, lagi orang pandang jijik. Kita bila kita kahwin dengan seorang mana perempuan, mana kita tak perlu nak tanya, kan? Tak boleh kita pergi tanya mana kita pergi tanya mana wanita yang kita kahwin tu pernah ke tidak dia melakukan berzinaan dulu. Tak perlu tanya tuan-tuan. Ada wanita tu dia tak perlu bagi tahu, dan dia tak perlu nak mengaku. Sebab kalau dia mengaku, dia boleh membawa kepada runtuh rumah tangga tu tadi. Sebab ada kes yang boleh menyebabkan runtuh rumah tangga. Wanita tu dia kata, kalau saya tak bagi tahu pada abang, menyebabkan hati saya ni jadi tak tenang. Dia pun bagi tahulah kepada, mana dia bagi tahu kepada suami dia. Akhir sekali suami dia menceraikan dia. Walaupun benda tu dah lama berlaku tuan-tuan, tetapi mana disebabkan kesalahan tu, orang pandai jijik. Suami sendiri tu. Itu sebab tu apabila kita, kejahatan kita yang kita buat sebelum daripada ni, tak perlu kita nak menceritakan kepada orang lain. Jadi itu di antara 6 keadaan yang dibenarkan mengumpat. Tapi kita tengoklah 6 keadaan ni, kan, 6 keadaan ni adakah berlaku dalam kehidupan kita. Jadi dia pun sebut, dia kata, dan ketahui olehmu bahawasanya ubat ataupun cara yang menegahkan daripada mengumpat itu apa dia. Sebab mengumpat ini termasuk, ulama kata, satu dosa lah. Bungut mana bila kita mengumpat dikira sebagai dosa. Tidak ada orang yang tidak tahu bahawa mengumpat itu dosa. Tak ada. Cuma khilaf di kalangan ulama sama ada dosa itu dosa besar ataupun dosa kecil. Tapi kebanyakan ulama menyebut bahawa dosa mengumpatlah dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Mengumpat. Tapi kalau kita sekarang jarang orang guna dengan perkataan mengumpat tuan-tuan. Duduk di kedai kopi, duduk sembang, jarang orang guna perkataan mengumpat. Katanya, kalau berkata orang tanya buat apa? Duduk mengumpat tak? Kan? Kita takkan sebut dengan perkataan mengumpat, tapi kita guna perkataan baru, bergosip. Bergosip. Maknanya kita bergosip, kita tak cerita pasal diri kita. Mana ada ke tidak kita cerita keburukan diri kita? Tak. Kalau diri kita, kita puji ya. Kan? Oh, tadi saya pergi ke pejabat tadi, kan? Bos puji. Bos bila puji, ramai orang tengok. Contohnya, orang tepuk tangan. Saya perhati ada seorang awet tu duduk belakang tengok saya. Tu puji. Mana puji tuan-tuan, dia bukan, tak ada orang yang kata saya tadi jahat tu, kan? Saya pergi pukul orang tu. Tak ada orang yang gosip tiba-tiba duk cakap berkenaan dengan diri dia, berkenaan dengan keburukan tu. Bila bercakap tekan mana berkenaan dengan keburukan, mesti melibatkan pada orang lain. Kadang-kadang tuan-tuan, orang cerita tentang orang lain ni seronok. Sampai tahap kalaulah kita mengantuk, tuan-tuan segar, tuan-tuan segar. Seolah-olah makan Levita, kan, Red Bull ke apa, kan? Tak minum tak apa, bila bercakap berkenaan dengan orang lain jadi segar, tak mengantuk. Kalaulah contohnya, kan, naik kereta nak balik kampung waktu malam pukul 3 pagi. Mengantuk, memang mengantuk lah pukul 3 pagi, kan, 3 pagi. Nak buat macam mana? Dia pun kejut kawan dia, kata jom kita bergosip. Bergosip segar sampai ke kampung tu. Ini maknanya ialah bergosip itulah juga dikira sebagai mengumpat. Cuma istilah yang kita guna ni nampak jadi baik, nampak jadi halal. Bila sebut mengumpat, dia jadi jahat, kan? Bila sebut bergosip, orang tak nampak jahat tu, nampak kurang sikit jahat dia. Sedangkan bergosip itu juga ialah mengumpat, kerana kita menceritakan kejahatan orang lain pada waktu tu. Tak kira lah kejahatan siapa pun, kan? Kejahatan ataupun keburukan
perkara yang kita sebut tu kalau dia dengar menyebabkan dia marah, itu diulah dikira sebagai mengumpat. Itu tuan-tuan. Jadi disebut dikata ubat untuk mencegahkan kita daripada mengumpat ialah berfikir pada janji seksa. Jadi maknanya janji seksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang datang daripada khabar, yang datang daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana sebelum daripada ni, iaitu Nabi melihat di dalam Mi'raj. Maknanya keadaan orang yang mengumpat ialah mengumpat mana keadaan dia, mana keadaan yang pelbagai, diseksa pada waktu tu. Nabi mana Allah Ta'ala telah menunjukkan keadaan mereka, mana orang yang mengumpat tu. Itu. Baik. Itu maknanya ialah melihat kepada janji seksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seperti mana apa? Seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpat. Jadi amalan orang yang kita mengumpat tu akan dipindahkan kepada orang yang kita umpat tadi. Amalan kita, kalau kita mengumpat pada kawan kita, pahala kita akan diberikan kepada orang tersebut. Biasanya orang yang kita umpat ni, kita cerita tentang keburukan je, orang tu ialah orang yang kita benci, tuan-tuan. Orang yang kita tak suka. Ada ke tidak di atas dunia ni, tiba-tiba orang tu kita tak suka, mana kita tak suka pada dia. Tiba-tiba dia lalu kita bagi duit ataupun belanja dia makan. Ada tidak? Ada. Kita tak suka pada dia, tengok muka pun benci dah. Bila kita benci, sebab tu kita mengumpat pada dia. Jadi memindahkan amalan pahala ni ialah disebut sebagai duit di hari kiamat. Seolah-olah kita bagi duit lah. Di hari kiamat, maknanya kalau dunia ni kita bagi duit. Duit kita bagi pada dia. Pahala yang kita buat, kita bagi pada dia. Benda yang kita sayang ni, kita tak bagi pada orang. Bagi pada isteri pun kadang-kadang berkira, kan? Anak pun kira, kan? Bagi pada ibu ayah pun kira. Bagi tapi kita duk kira, kan? Duit ada 1,000, bagi 200 jadi 800, kita duk kira. Sayang tu, kan? Maknanya ialah kita kira, apatah lagi ialah memberikan pahala ataupun duit kepada orang yang kita benci. Jadi melihat kepada perkara ni, tuan-tuan, menyebabkan kita ni, kan, menyebabkan kita ni jadi menegah untuk mengumpat kepada seseorang tu. Sebelum daripada kita nak bergosip, tengok, kalau aku bergosip ni, pahala aku akan bagi pada dia. Jadi tak payah, kan? Stop untuk kita bergosip pada waktu tersebut. Itu tuan-tuan. Dan dia sebut lagi, dia kata maka tilik olehmu. Tilik olehmu, mana oleh kita lah, akan sedikit kebajikan, yakni amalan engkau dan banyak umpat engkau. Yang ni tengok pada amalan kita sikit, tapi ialah mengumpat itu banyak. Bahkan ada juga benda yang kita mengumpat tu dalam keadaan kita tak sedar, tuan-tuan. Kita tak sedar, kan? Sebab disebut kebajikan sikit ni, sebab kadang-kadang orang yang mengumpat ni, yang mengaji kita ni adalah orang yang baik lah, yang datang surau, yang solat jemaah, kan? Jadi kita ni buat ibadah sikit, tapi mengumpat tu banyak. Amalan kita, tuan-tuan, dikira sejak daripada akhir balik lagi. Kalau kita dah umur 30 sekarang, akhir balik umur 15, maknanya amalan kita sudah 15 tahun dah, sudah dikira. Cuba kira amalan kita dengan benda kejahatan yang kita buat, berapa banyak kejahatan yang kita buat. Jadi kita boleh tengok. Dan ditambah pula ialah bila kita mengumpat pada seseorang ni, cara nak minta maaf ialah kena pergi jumpa dengan dia. Pergi jumpa dengan dia dan minta maaf pada dia.
Kalau kita cerita dalam Facebook, kita buat tulisan tuan-tuan, itu cerita kejahatan yang kita buat. Kejahatan seperti mana yang kita sebut tadi, tak boleh. Nak bagi selesai ataupun terhapusnya, diampunkan dosa mengumpat tadi, hanya dengan satu cara saja, hanya satu cara saja, pergi jumpa dengan dia, cakap dengan dia, minta maaf dengan dia. Itu saja. Orang tu kita benci, tiba-tiba nak pergi minta maaf. Payahlah. Dan berapa banyak ataupun berapa ramai orang yang kita ingat, yang kita bercakap berkenaan dengan dia selama kita hidup. Sejak daripada akhir balik sampai sekarang, berapa banyak? Ni yang ulama sebut banyak sungguh. Kan? Jadi dosa-dosa kita yang lepas tersebut, dosa mengumpat tu, kita nak settle macam mana? Di situ sebagai ubat untuk kita berhenti daripada mengumpat pada orang. Start daripada hari ni. Sebab apa? Sebab tengok banyak dah, yang lepas tu banyak sangat dah. Nak cari, nak pergi jumpa ataupun nak ingat balik siapa benda apa yang kita umpat, kita sendiri pun tak ingat dah. Kan? Jadi menyebabkan kita sendiri pun tak ingat. Bila kita tak ingat, nak pergi jumpa orang pun kita tak tahu berapa ramai dah. Jadi menyebabkan yang lepas tu banyak, sekarang ni kita berhentilah. Itu ubat dia, tuan-tuan. Ubat daripada kita meneruskan suka bergosip. Itu. Jadi itu di antara maknanya melihat kepada amalan kita tu sedikit dan banyaknya orang yang kita mengumpat. Banyak sangat orang yang kita mengumpat tadi. Sebab tu ulama sebut kalau kita tak ingat, kan, kita tak ingat pada orang yang kita mengumpat tersebut, dia ada di antara cara-cara dia. Antara caranya ialah kita minta, mana kita sedekahkan Al-Fatihah kepada orang yang ada hak pada kita. Orang tu ada hak pada kita. Kan, maknanya satu hari nanti, kalau dia hari mana di padang mahsyar, orang ni dia boleh tuntut hak tersebut daripada kita pada waktu tu. Di padang mahsyar tu. Maka kita mana ulama sebut sedekahkan Al-Fatihah pada mereka. Supaya apa? Supaya di padang mahsyar nanti orang yang ada hak ni, mereka ni terbuka hati untuk memberikan keampunan pada kita. Itulah. Sebab tu kita ni, tuan-tuan, nak tengok pada amalan ni, tak, maknanya tak padan lah nak masuk syurga ni. Sebab tu mengharapkan rahmat, mengharapkan redha, dan juga mengharapkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia antara ubat lah. Ini dia sebut dalam kitab ni. Jadi ubat cara nak menegahkan daripada berhenti mengumpat tu ialah tengok pada amalan dan tengok kepada tengok kepada benda-benda yang mana yang ditilik ataupun seksa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia kata maka tilik, dia kata kemudian tilik olehmu akan kecelaan engkau. Mana akan dosa yang kita buat. Kan, tengok pada dosa yang kita buat banyak mana. Maka berbimbang engkau dengan diri engkau. Bimbang berkenaan diri kita. Dosa yang kita buat lebih baik daripada bimbang dengan diri orang yang lain. Mana kita bimbang, duk risau tentang dosa yang kita buat banyak ke tidak, lebih baik daripada kita duk bimbang orang tu buat dosa ke tidak. Itu lebih baik kita bimbang berkenaan dengan diri kita. Sebab yang nak menjawab di hadapan Allah kita, yang menanggung azab kita, yang akan maknanya merasai segala siksa itu kita sendiri. Itu disebut, dia kata menilik kepada kecelaan. Baik. Dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, dia kata jika kita ni ada dosa kecil, maka ketahui olehmu
bahawasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang yang lain. Kita ada dosa kecil, orang tu ada dosa besar, kan? Dosa kecil yang ada pada kita ni lebih mudarat, lebih besar mudarat daripada dosa besar orang lain. Jadi kenapa kita nak bimbang ataupun kita nak cakap berkenaan dengan dosa besar orang lain, sedangkan kalau kita ada dosa kecil, bila dikira sebagai dosa, kalau Allah Ta'ala tak ampun, tetap juga kita akan merasai dosa, maknanya kita akan merasai azab tu tadi. Jadi bila kita ada dosa, tuan-tuan, fokus kepada maknanya menghapuskan dosa kita. Ana sebut dari sudut merasai seksa tu tadi. Kalau kita ada dosa kecil, kita yang akan tanggung. Kalau orang tu ada dosa besar, walaupun besar dosa dia, kita tak tanggung dosa dia. Jadi azab tersebut kita tak tanggung. Dia buat kejahatan pun kita tak tanggung azab dia, walaupun dia buat dosa besar. Jadi bila kalau kita tak tanggung azab dosa dia, kenapa kita nak bimbang berkenaan dengan, kita nak bercakap berkenaan dengan dia? Jadi kita nak ambil sibuk berkenaan dengan dia, sedangkan dosa kecil kita pun masih lagi belum diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara ubat. Banyak ni tuan-tuan, dia bagi ubat, tuan-tuan cari sendirilah, susun sendiri. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, jika kita ni tidak ada kecelaan, tak ada dosa, kan, hebat benar lah, tak ada dosa, maka ketahui olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah sebesar-besar segala kecelaan. Kalaulah kita rasa aku ni tak ada dosa lah, kan? Maknanya dosa yang paling besar ialah, celaka yang paling besar ialah kita sendiri tak merasai bahawa kita ni ada dosa dengan Allah. Sebab tak ada orang yang tak ada dosa, tuan-tuan. Tiba-tiba kita duduk di atas kursi, kan, tengok TV, tak ada dosa lah aku ni, hebat, wali ke? Contohnya wali ke? Jadi ada tuan-tuan orang duduk saja rumah, tiba-tiba mengaku jadi wali. Tu jeng lah. Belajar hakikat marifat, kan? Siapa tak, mana tak semayang pun ada. Sebab apa? Dah sampai peringkat hakikat. Dia kata kita ni belajar mana kulit saja, dia ni belajar isi. Kita pun tak tahu isi apa dia belajar, kan? Kerana sebabnya ialah, kan, kalaulah kita sendiri tiba-tiba kita tidak merasai kita ada kecelaan, kita ada dosa dengan Allah, itulah sebesar-besar kecelaan. Ni dia sebut. Kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan? Ada ke manusia yang sunyi daripada kecelaan? Tidak ada manusia yang sunyi daripada kecelaan. Pasti manusia ni dia ada dosa, buat dosa, tuan-tuan. Jadi maknanya kesalahan dosa mesti kita ada, sama ada sikit ataupun banyak, sama ada kita perasan ataupun tidak, sama ada kita bertaubat ataupun tidak. Kan, dia punya dosa ni dia ada beberapa keadaan lah. Dosa besar, dosa kecil, dosa terang-terangan, dosa sembunyi, dan juga dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia, kan, dan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Itu di antara 8 jenis ataupun keadaan dosa tu. Jadi kita nak tengoklah, dosa dengan manusia, dosa dengan Allah, dosa kecil ke dosa besar, dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. Mana dosa yang sembunyi, yang kita buat secara sembunyi, ataupun dosa yang kita buat secara terang-terangan. Ada dosa sembunyi yang kita tak perasan, riak, sum'ah, takjub, itu maksiat. Maksiat selagi mana ada dalam diri kita, selagi itu Allah Ta'ala tidak akan menerima ibadah kita. Kalaulah tidak maksiat, kan, kalau kita kira riak itu bukan maksiat, itu bermakna Allah Ta'ala akan terima lah. Bila Allah Ta'ala tak terima, maknanya kita punya amalan, orang yang ada riak, itu maksudnya ada dosa. Kadang-kadang dia tak perasan,
Dia kata saya tak bercakap, maknanya saya tak bercakap berkenaan dengan orang lain, duduk di rumah saja, bekerja di rumah. Kan? Tapi kena tengok keadaan kamu tu macam mana. Tak belajar juga dosa. Kan? Malah belajar, malah mengaji berkenaan dengan sembahyang, puasa. Itu juga dosa. Kenapa? Kerana maknanya menyebabkan hidup dia tu berada dalam keadaan jahil. Sehingga tidak mengenal Allah. Sehingga tidak mengenal berkenaan dengan agama sendiri, tujuan diciptakan hidup. Itu semua dikira sebagai dosa. Dikata kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan. Kalau kita ni betul-betul hebat, sunyi daripada kecelaan, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ganti bagi mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Jadi maknanya bila mana kita ni tidak ada dosa, maka syukur pada Allah. Syukur tu gantilah bagi mengumpat orang ini. Maknanya ganti daripada mengumpat orang, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Jadi nak sebutnya kita ni ada dosa ke tak ada dosa, tuan-tuan, mengumpat tu tak boleh. Dia kena tinggalkanlah. Bergosip tu tak boleh. Yang kita buat, tuan-tuan, kalau kita forward pun jangan kata bercakap saja, menulis forward, itu juga dikira sebagai mengumpat lah. Kita bawa cerita tu, kita pindahkan masuk dalam grup lain, buat status, post dan sebagainya. Dia ada mengumpat ni dalam bentuk dalam bentuk kita maknanya bercakap. Ada juga mengumpat dengan cara kita menulis. Ada juga dengan cara kita mengisyaratkan. Contohnya orang tu rendah, orang tu kedai datang tepi kita pun buat macam ni. Kita sebut pada dia buat macam ni. Itu juga mengumpat. Pernah saya nak Aisyah, dia buat isyarat, ada seorang tu datang tu, dia buat isyarat bahawa orang tu rendah. Waktu tu Nabi kata kamu telah mengumpat pada dia, wahai Aisyah. Buat isyarat tangan pun mengumpat juga. Yang lebih dahsyat, lebih up lagi daripada isyarat tangan, mengajuk. Mengajuk cara jalan, mengajuk cara bercakap. Mana buat lagak dia. Kalau kita buat lagak dia, menyebabkan kalau dia tengok dia marah, itu juga dikira sebagai mengumpat. Ini ramai lah yang buat kan. Buat mengajuk. Gurau kita minta maaf je lah kan. Member-member ni, saya kira kalau duduk dalam suasana kita bercakap, kalau dia tahu kan, tapi dia kena akhir sekali tu, dia kena sebut lah minta maaf lah, kita bergurau. Sebab kadang-kadang ada orang yang hari dia datang, lelaki pun kalau dia datang hari dia, saat dia, memang tak boleh nak bergurau dengan dia. Ada orang yang memang 24 jam boleh bergurau, tak apa. Ni kalau yang memang tak boleh nak bergurau, itu susah. Itu. Jadi kalau di kalangan kita ni kalau kita bercakap di kalangan kita sebut dia boleh tegur dan sebagainya, itu bezalah. Jadi kalau yang lebih dahsyat ialah mengumpat pada orang mati, mengumpat pada orang yang kita tak kenal, dan mengumpat pada orang yang kita tak ingat pada siapa yang kita mengumpat tadi. Tapi kalau kita mengumpat pada orang tu, menyebabkan dia maknanya memaafkan, kita minta maaf, dia boleh maafkan, itu maknanya kita maknanya dia punya dosa tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak boleh jadikan sebagai amalan lah. Duduk mana duduk jumpa duk mengumpat semua. Maknanya ialah contohnya dia ni kawan 4 orang. Setiap kali berjumpa 3 orang. A, B, C, D. Bila kita berjumpa A, B, C berjumpa, dia bercakap berkenaan dengan D.
Bila yang di ni hadir, A tak hadir, dia bercakap berkenaan dengan A, kan? 4 orang ni dia bercakap, kan? Tapi seorang tak ada, semua dia bercakap berkenaan dengan dia. Itu kita bimbang lah, kan? Itu juga dikira sebagai mengumpat lah. Mengumpat, kan? Kalau bergurau di hadapan kita, bergurau, kan, buat gaya, mana buat lawak tu, tak, insya-Allah lah dia tak marah tu, okey lah, kan? Sebab saya pun dulu tu buat juga, kan? Tengok kawan kita berjalan macam pelik aja, kan? Kita tiru cara dia berjalan, kan? Tapi dia gelak je lah, kan? Harap dia tak marah lah. Marah jam kita. Itu macam-macam. Itulah, dah lewat dah. Cukuplah sekadar saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati pertemuan kita pada malam ni yang baik terdatang daripada Allah. Saya butuh kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya'fa'na bima ta'lamu wa ilmi fa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin.